Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini suasana pagi lah di chalet tempat kami bermalam ni. Kami sampai semalam dalam jam lebih kurang dalam jam 8 pagi macam tu. Lepas tu keluar semula ke bukan Batu Kurau untuk cari makan-makan sikit, dinner. Lepas tu baru balik unggah barang apa semua. Jadi hari ni tak ada lain melainkan untuk mandi-mandi manda di Kelata ni. Ini sangat menenangkan pagi-pagi di sini sebab dia antara yang paling ujung di jalan Kelata ni. Di atas tu ada ujung tu, kita naik lagi lepas pada chalet ni ada satu tapak perkhemahan. Di pagi-pagi ni lampu pun masih lagi tertutup ni. Awal lagi ni, tapi budak-budak ni memang tak sabar-sabar dah untuk berendam. Pagi-pagi ni memang ayak memang terpanas lah. Sejuk tu tak tahu nak habaq. Tapi bukan selalu lah ni bukan ada belakang rumah kita pun. Jadi di kesempatan kita menginap di sini ni memang kita kena manfaat sepenuhnya. Sebab tu kita keluar awal pagi lagi untuk mandi ya. Kan merendam daripada ni memang merendam sampai ke tengah hari ya. Kalau jumpa kat depan macam ni jarang-jarang kita jumpa. Inilah masanya untuk kita healing dengan alam lah. Jadi berendam lah sepuas yang kita boleh bila kita sampai ke tempat macam ni. Kalau kita tak minat di sini, memang kalau kita nak mandi-manda di kawasan ni sekarang ni memang kena bayar. Adalah bayaran parking macam tu. Orang-orang yang biasa main sebelum ni memang kata kawasan ni sebelum dikenali ramai, sebelum viral memang free je. Tapi dah ni memang tak ada lah tempat yang free. Semua kena bayar, semua kena parking macam tu. Sambil-sambil anak-anak berendam main lata tu, main ayak. Jadi kita keluar ronda-ronda sekitar jalan Sempenih. Jadi ini kawasan-kawasan yang dikomersialkan. Banyak senang naik latar chalet-chalet apa semua tu banyak juga yang naik. Jadi boleh mana-mana pun kita boleh nginap lah di sini sambil-sambil makan durian. Jadi kalau di sini cuti musim durian memang syok lah kalau menginap di sini. Kita menginap sambil kita beli durian, menikmati buah durian. Bagi peminat-peminat durian boleh masuk dalam list untuk kita menginap bercuti di sini.
Lepas tadi kami keluar daripada ni di dalam jalan King ni, kalau bilang masjid singgah sembahyang saat di masjid ni menghala pergi ke Taiping ataupun pergi ke Kuala Kangsar. Singgah tadi ni singgah di rumah kawan lama Ismail tadi. Jadi sekarang kita sedang sembahyang sini ya. Kita akan bergerak menuju ke sama ada Taiping ataupun Kuala Kangsar untuk perjalanan kali ini, InsyaAllah. Selepas keluar daripada Batu Kurau, daripada Sempenah tadi ni, memang berniat nak ronda-ronda sekitar Taiping dan Kuala Kangsar. Tapi akhirnya bila tengok masa, kami terus ke Kuala Kangsar lah, sebab nak tengok Labu Sayur. Oleh kerana yang kecil-kecil ini tak pernah naik bot lagi, kita mai singgah di sini di dataran Sungai Perak ni, di Kuala Kangsar ni, bawa mereka ronda naik bot. Di sini kalau kita nak naik bot di sini syok juga lah, bawa ronda di sekitar Sungai Perak. Di sini bayaran naik bot ni untuk dewasa RM10, RM RM10. Kalau kanak-kanak umur 12 tahun ke bawah, bayaran RM5 satu kepala. Jadi kami 7 orang kami ni RM60. Bayaran tu dia akan bawa kita ronda di sekitar Sungai Perak ni selama lebih kurang 20 minit, antara 20-30 minit. Jadi ni dia buat siapan untuk turun ikut. Sonok tak kira lah budak-budak ni, anak-anak ni cakap. Tunggu bot tu pula.